lama tak pakai abaya and I dah lama tak shopping abaya. What I got from Abaya Alia, this one dia ada keluarkan collection yang baru. I nak review satu-satu. I nak unboxing je dekat korang. I tak akan pakai. I tak tahu lah, dulu ramai sangat keluarkan abaya. So I macam non-stop pakai abaya. This one colour beige. God. Okay, this one. Ini satu. Actually abaya dia memang datang sekali dengan shawl. Yang kedua kita ada colour grey. Ini detail dia. This one colour grey. Reason kenapa I beli abaya sebab I nak shoot untuk tudung. Next kita ada colour, oh my god, this one colour macam rich brown, dark brown. I love it. Cantik. Tengah ni pun ada manik juga. So dia tak kosong. Next colour light blue, baby blue. Oh, cantik sangat. Cantik sangat-sangat. Korang tengok ni. Oh my god. I dah lama tak pakai abaya. So I excited sangat-sangat. Cantik. The last one, colour pink. I tak tahu kenapa but I suka colour pink yang macam light. Cantik. Okay. Pejam mata. Buka mata. Nampak lengan dia kosong kan? But tengok ni babe. Tengok ni. Oh my god. Siapa yang pendek, you guys boleh alter. So dia macam tak kacau manik. Clever. Ini size I 158. Kalau kau rendah daripada 158, nak alter boleh je alter. Sangat-sangat cantik. I hope Abaya Alia notice I and dia boleh sponsor I banyak-banyak. Sebab I borong dia punya abaya. Please gurau je. By the way, Abaya Alia dia viral waktu tengah bulan puasa dengan Raya Haji hari tu. Ramai gila orang beli. I rasa artis pun ramai notice. So kalau korang nak I buat video graduate me banyak, korang kena komen. Komen banyak-banyak. Nak, kita akan buat video. Okay? So that's all. Bye-bye.